Bunyi runtuhan dinding rumah sangat menakutkan seperti guruh, sangat kuat dan kejadian berlaku tidak sampai 30 minit selepas kami selesai makan malam betul-betul di tempat runtuhan itu di bahagian dapur, kata Azizah Rahim, 59 tahun. Azizah adalah pemilik rumah di Kampung Batu Lapan, Mungkin Siong, Tanjung Bari, yang dinding dapur, bilik air dan bilik tidur runtuh dihanyutkan air deras malam 23 Oktober. Menurutnya, kejadian yang berlaku malam tadi adalah kepala air yang dipercayai dari Sungai Ketil yang menyebabkan arus deras akibat hujan lebat berterusan sejak semalam. Sementara itu, Ketua Bala Bomba dan Penyelamat BBP Baling, Penolong Penguasa Bomba Zuhairi Mat Tajir berkata pihaknya menghadapi cabaran ketika melakukan pemantauan di rumah mangsa malam tadi apabila aliran air sungai sangat tinggi dan deras. Beliau berkata hasil pemantauan yang dilakukan hari ini mendapati berlaku keretakan di rumah berkenaan dan pihak bomba menasihatkan penduduk kediaman ini supaya berpindah segera untuk mengelakkan risiko dan menyukarkan lagi penyelamatan di saat akhir.